MIC, MCA hilang keyakinan kau masing-masing kerana luaran punya perangai lah. Keluar keris lah, pecah kuil satu hari sebelum Deepawali lah. Cakap orang India, orang Cina tak ada puas hati boleh balik negara masing-masing lah. Ini semua kerana lu punya pemimpin UMNO dulu lemah. Dia tak mau ambil tindakan. Pemimpin MIC dan MCA tak ada berani mau keluar daripada BN pada masa itu. That's why lah Pakatan main itu sentimen. Ini 3 isu tadi lah. Main hari-hari main sentimen pegauman. Dia orang menang lah. Berapa negeri jatuh masa itu? Selangor jatuh, Penang jatuh, Negeri Sembilan jatuh, Perak jatuh. Kerana dia orang main sentimen lah. Pasal semua MIC, MCA hilang keyakinan. Kau masing-masing sekarang bila dia keluar, itu keyakinan akan datang balik. You tengoklah nanti next will be MCA. Dia orang akan ajar ini UMNO. Jangan lupa apa saya cakap.